Okey. Kumpau dari kedai mana ni? Okey. Habis dah trading ke Pulau Batas. Kepala Batas. Okey. Sebab apa? Sebab apa mak kumpau main sini? Sebab barang ni memang murah gila-gila. Nampak? Itu dia kat sini dah 10%. 10% tu. Ni. Less lagi. Ni. Apa dengar ni? Dengar. Dia bunyi goncang lah satu kolam kita boleh dengar ni. Kira ampu api mengai seorang-seorang tak sunyi. Okey, cantik. Berapa tu ke ni? Ini harga kita goncang tu 300 lebih, 3938 yang 400 lebih. Orang luar punya harga berapa? Orang punya harga berapa? Harga mah 3,5 pun lebih lah bang. 3,5. Orang sebut nama mak kumpau you bagi 3,5. Okey, alhamdulillah cantiknya. Orang lain cakap kalau you beritahu 38. Okey. Dia orang sebut nama mak kumpau 3,5. Ya, betul. Okey. Harga ini 415. 415. Ya. Apa tengok mak kumpau pasal. Okey kenapa? Aduh. Okey, ti bankrupt macam tu lah. Aduh, hai. Macam-macam nak dah apa ni tau. Tengok. Allah. Cantik ni Syihah. Jangan risau. Tokek nampak tak? Tokek boleh kotim. Kalau tak takut bini marah kan. Tokek akan padam. Tu dia 4. Tokek akan padam buang 4 kan. Tokek akan cakap apa tau? Ni RM15. Aduh. Baru bini tak marah. Kira bini maki yo. Lepas tu dia. Mampus, tak boleh masuk rumah tu. Ayo. Kita dekat luar pagar. Aduh. Okey. Okey, baik. Okey, selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.